TAC 402 bab 2 muka surat 40. Al-Hiwar Al-Thani. Al-Hiwar Al-Thani, dialog yang kedua. Tajuknya ialah Muwazzafah Jadidah. Muwazzafah Jadidah. Muwazzafah Jadidah bermakna pegawai perempuan, Jadidah yang baharu. Okey, Muwazzafah Jadidah, pegawai perempuan yang baharu. Okey, Muwazzafah ni dia ada titik garis bawah. So dia ialah muannas. Jadi kita kena sebut dia punya sifat dia pun dalam bentuk muannas. So jadilah Jadidah bersama titik garis bawah ataupun tak marbutah. Okey, dia tak boleh sebut Muwazzafah Jadid. Dia kena Muwazzafah Jadidah ataupun Muwazzaf Jadidah. Salah. Okey, kena ingat muannas, muannas, muzakkar, muzakkar. Okey, so untuk dialog yang kedua kita ada dua watak, iaitu Syafiq dan Hajar. Syafiq dan Hajar. Okey, Syafiq cakap Assalamualaikum dan reply-nya ialah Waalaikumsalam. Okey, kemudian Syafiq cakap Ahlan wa sahlan, ana Muhammad Syafiq. Ma ismuki min fadlik? Ahlan wa sahlan. Hai, ana, saya Muhammad Syafiq. Nama dia lah Muhammad Syafiq. Ma ismuki, ma apa? Ismuki, ismu nama, ki awak. Okey, awak untuk perempuan sebab dia cakap dengan Hajar. So ma ismuki, apakah nama awak? Min fadlik, jika boleh saya tahu. Okey, ataupun excuse me, ma ismuki, excuse me, apa nama awak? So Hajar pun reply ahlan bik. Okey, reply untuk ahlan wa sahlan ialah ahlan bik. Ismi Hajar. Ismi, nama saya Hajar. Hal ta'mal huna? Hal, adakah? Ta'mal, kamu bekerja. Ta'mal, kamu bekerja. Huna, di sini. Okey, kemudian Syafiq pun reply Naam, ana musawwik fi hazihi asyarikah. Naam, ya, ana, saya, musawwik, marketer, fi, di, hazihi, ini, asyarikah, syarikat. Okey, kemudian Hajar pun cakap Ya salam, ana muwazzafah jadidah. Kam sanah min al-khibrah indaka fi hazihi asyarikah. Ya salam, wow, ana, saya, muwazzafah, pegawai. Okey, pegawai perempuan lah sebab ada titik garis bawah ataupun ta marbutah. Muwazzafah, pegawai, jadidah, baharu. Okey, wow, saya pegawai baru. Kam sanah min al-khibrah indaka. Kam, berapa? Sanah, tahun, min, dari, al-khibrah, pengalaman. Indaka. Indaka ni maksudnya kamu mempunyai. Ka ni kamu, inda mempunyai. Fi, di, hazihi, ini, syarikat, syarikat lah. Okay, so Hajar tanya dekat dia, berapa lama ataupun berapa tahun pengalaman yang Syafiq tu ada dekat syarikat ini? Kemudian Syafiq pun reply. Okay, kemudian Syafiq reply Indi salasata asyara sanat al-khibrah huna. Hal indaki ayyu al-khibrah min qablu? Okey, dia pun makna dia indi, saya mempunyai 13, sanah, tahun, min, dari, al-khibrah, pengalaman, huna, di sini. Okey, so Syafiq bagi tahulah dia ni dah ada 13 tahun pengalaman bekerja di syarikat tersebut. So Syafiq tanya, hal indaki ayyu al-khibrah min qabl? Hal, adakah? Indaki, kamu mempunyai. Kini merujuk kepada anti untuk Hajar sebab Hajar muannas. Indaki, kamu mempunyai, ayyu, apa-apa, al-khibrah, pengalaman, min qabl, min, dari, qabl, sebelum. Okey, so Syafiq tanya kepada Hajar, awak dah ada apa-apa pengalaman bekerja ke sebelum ni? So Hajar pun reply Naam, indi arba'ah sanawat
من الخبرة في مجال التجارة. كيف بيئة العمل هنا؟ Naam. Okay, Hajar reply. Naam, ya. Indi, saya mempunyai. Arba'ah, 4. Sanawat, tahun. Okay, tadi sanah dekat atas ni ialah dia punya mufrad. Okay, mufrad, tahun. Ini sanawat ialah jamak. Min, dari. Al-khibrah, pengalaman. Fi, dalam. Majal, bidang. At-tijarah, perniagaan. Okay, so Hajar bagi tahu dia ada 4 tahun pengalaman dalam bidang perniagaan. Kaifa bi'ah al-amal huna? Kaifa, bagaimana? Okay, Hajar tanya. Bagaimana? Bi'ah, suasana. Al-amal, pekerjaan. Huna, di sini. Bagaimanakah suasana pekerjaan di sini? Okay, di syarikat tersebut. So, Syafiq pun reply. Bi'ah al-amal huna jayyidah wa ra'i'ah. Okay, bi'ah, suasana. Al-amal, kerja. Huna, di sini. Jayyidah, baik. Wa, dan ra'i'ah, menarik. Okay, Hajar pun kata, Alhamdulillah, syukran. Okay, segala puji bagi Allah, syukran, terima kasih. So, bila orang sebut syukran, reply-nya ialah afwan, sama-sama.